Mana kak? Apa Putri? Okey. Baik, hari ni kita nak buat kuih Putri mandi. Okey, pernah dengar tak kuih ni? Pernah buat kat rumah, pernah dengar tak? Jadi hari ni cikgu nak tunjukkanlah macam mana nak buat kuih Putri mandi. Okey, bahan-bahan yang diperlukan adalah seperti di hadapan awak, okey? Yang ni apa? Kelapa. Okey, kelapa. Ni gula. Gula ni satu paket lah, gula biasa, okey? Okey, yang ni apa? Tepung. Ada 3 paket tepung ulut. Nampak ni? Tepung ulut. Okey, lepas tu kita perlukan gula melaka. Gula melaka. Lepas tu kita ada pewarna lah. Pewarna dia ni warna apa? Kuning. Ni? Hijau. Merah. Okey. Lepas tu ni apa? Santan. Kita perlukan 2 kotak santan. Lepas tu ni sagu kan? Okay, sagu ni ada 2 jenis. Satu tu warna putih, satu ni warna strawberry. Warna pink kan? Okey? Itu je. Jadi cara-cara dia tu nanti cikgu akan terangkan. Okey? Masak yang warna coklat tu, itu kelapa untuk gulai. Mau masak-masak lauk tu. Tapi kalau untuk kuih, ambil yang bebek. Okey. Berapa biji? Nak ambil pergi ambil ni. Pergi ambil pinggan. Saya ambil makan pizza, kopi yang saya. Ada apa ya? Jom Putri. Bagi dia buat dulu lah. Allah. Fatih punya cantik. Tunjuk Fatih. Fatihnya cantik. Dia kemas. Kerja dia memang kemas. Kan? Habis punya apa? Okey. Cikgu wanita. Bulat tu dia bulat. Jangan nipis sangat. Lepas cokit pun makan. Sekarang tak boleh. Jangan besar sangat. Ni macam ni okey. Tantangan dosa. Ni macam ni je. Satu je. Enam. Cepat nanti Syamil. Dia punya memang dah teruk lah tepung tu. Buat kecil-kecil. Dia pun sama. Kita pun dah tahu. Baik, duduk dulu. Lambat lagi ni. Duduk. Kalau nanti boleh dia masukkan kuning tu. Nampak lagi. Saya dah tak ini. Tunggu sangat untuk pisang. Nanti dia letak santai. Dapat sikit je puan tu. Bekas ni dia nak buat nanti je. Dah tanya.